Mak Syam. Pencipta sepi. Abang 80. Testing. Nokia. Zara, selamat datang. Terima kasih Rokia Muhammad. Tapi Cik Z. Alamak. Kedah Utara, selamat datang. Iskandar. Jangan buat macam tu. Okey, kepada yang baru masuk, aduh, dia buat apa tu? Dia ketuk-ketuk lah. Aduhai. Kamal Mustafa, terima kasih. Kepada yang baru masuk, boleh tak bantu saya copy link, share, boleh tak? Kepada yang baru masuk, InsyaAllah pada petang ni kita nak kongsi 1 jam ni dengan anda. InsyaAllah sahabat-sahabat boleh tak bantu saya copy link, share. Sambil-sambil tu, siapa belum lagi berkawan dengan saya, boleh kawan dengan saya. Terima kasih Rokiah Mok, selamat datang Mok. Yang baru masuk, selamat datang geng. Ji, terima kasih hadir Ji. Boleh tak bantu share dulu geng. Share dulu, kita buat live ni selama. Terima kasih Ji, terima kasih bunga-bunga. Bantu share dulu geng. Bantu share dulu. Tina, terima kasih. Kepada yang baru masuk, selamat datang geng. Selamat datang, selamat menecah ke live Amrino. InsyaAllah petang ni kita share bagaimana nak berjaya dalam TikTok ni. Bagaimana nak berjaya dalam TikTok. So bangun. Alamak. Kepada yang baru masuk, selamat datang geng. Selamat datang. Boleh tak bantu saya share copy link. InsyaAllah saya akan terangkan petang ni bagaimana kita boleh berjaya dalam TikTok dengan 4 pasal petang ni, InsyaAllah. Sambil-sambil tu anda boleh tanya soalan geng. Anda boleh tanya apa-apa soalan, boleh tanya geng. Umairah, terima kasih tapping. Okey, InsyaAllah petang ni kita ikan keli, ikan haruang. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Terima kasih Ji sudi singgah-singgah petang ni ke live Amrino. InsyaAllah petang ni kita akan share ilmu bagaimana nak berjaya dalam TikTok ni. Ada 4 pasal. Macam mana nak berjaya. Sahabat-sahabat bantu saya share copy link dulu. Boleh? Boleh tak? Kita 1 jam je 1 jam je.
Kita 1 jam saja ni. Testing, sharing good. Ya. Yang mana belum ambil love orange, ambil love orange dulu kan. Macam mana nak berjaya dan istiqamah dengan hala tuju dalam TikTok. Okey, inilah saya nak cerita ni. Petang ni. Awak tunggu lah. 1 jam je saya nak cerita. Sambil-sambil tu sahabat-sahabat bantu saya share copy link dulu. Okey, cara yang pertama macam G, awak memang dah fasa pertama awak dah lepas. Fasa pertama awak dah lepas, maknanya awak dah grow 11,000. Maknanya awak fasa pertama awak dah lepas. Okey, kepada orang baru, sahabat-sahabat bantu share kan. Bantu share. Kepada orang baru. Kepada orang baru. Kepada orang baru, yang pertama, fasa pertama, anda kena buat apa? Kena grow 10,000. Kena grow dulu 10,000. Boleh Kepada G tak apalah, dia dah 11,000. Awak dah 11,000. WTT G okey tak? Dah okey. Saya dah tengok okey ingat. InsyaAllah. Teruskan usaha awak. Betul dah tu. Buat tu memang betul. Cara tu memang dah betul dah. Teruskan. InsyaAllah. Nanti sampai dia kebabung lah tu. Saya kata saya nak hebat dalam WTT, tak juga. Nak kata saya hebat dalam WTT, tak lah juga. Tapi awak buat tu memang dah betul. Tak kena community guideline dan juga tak kena warning. Okey lah tu. Betul lah tu. InsyaAllah. Okey, kepada orang baru geng. Kepada orang baru, sahabat-sahabat bantu saya share dulu, boleh tak? Sambil-sambil tu anda boleh tanya ini kepada orang baru. Siapa orang baru? Kepada yang dah 10,000, memang awak dah lepas fasa pertama. Alhamdulillah. WTT good. Kena selalu check benda tu. Awak kena selalu check benda tu. InsyaAllah. Macam G, fasa pertama dia dah lepas. Sesiapa yang nak menjana pendapatan, sebab apa? Dalam saya punya kajian, dalam saya punya catatan saya ni, 4 fasa korang kena lepas. 4 fasa. Fasa pertama kena grow account. Fasa yang kedua kena ada ilmu asas TikTok. Fasa ketiga awak kena buat lah geng. Buat apa? Contohnya awak nak dapat income dari mana? Daripada live, WTT ataupun TikTok Shop. Fasa yang keempat, awak kena buat berterusan dan konsisten. InsyaAllah. Nanti kalau awak buat benda ini, InsyaAllah 3-4 benda ni, InsyaAllah hasil dia akan keluar geng. Hasil dia akan keluar. Sahabat-sahabat bantu share dulu geng. Grow, ilmu, 3 income, 4 konsisten. InsyaAllah yang kelima tu awak akan dapat hasil dia. Boleh je Itu awak kena rekod kena tulis. So awak kena main lah. Fasa pertama tadi awak dah lepas. Kepada orang baru memang kena buat 10,000. Macam Ruqyah dah berapa dah Ruqyah? Ruqyah kena cepat 10,000. InsyaAllah. Sebab apa? Sebab awak akan dapat apa yang sah. Terima kasih saya mengambil love orange. Sebab apa? Rosmah, terima kasih. Kepada yang baru masuk, selamat datang geng. Selamat datang, selamat menejah ke live Amrino. InsyaAllah petang ni 1 jam saja. 1 jam saja saya nak share, nak bantu. Selamat petang sah. Terima kasih sudah singgah. Saya nak bantu pengguna-pengguna TikTok HDPC. Terima kasih sah. Saya nak bantu pengguna-pengguna TikTok memahami dan membantu pengguna-pengguna TikTok ni menjana income dalam TikTok. Sebab apa? Sebab ramai lagi. You tahu tak? Ramai. Siapa kena Pak Suwi? Siapa kena Pak Suwi? Pak Suwi yang menyanyi dalam van tu. Pak Suwi dia menyanyi dalam van. Dia punya follower dia 1 juta lebih geng. Follower dia 100,000 geng.
Dia menyanyi dalam van saja. Dia menyanyi dalam van saja, tapi follower dia 100,000 geng. Tapi saya tengok, saya pergi dekat WTT dia, memang dia dia tak ada Julie, terima kasih mengambil love orange. Dia tak ada butang gift. Kita orang nak bagi gift dekat dia. Sebab apa? Dia menyanyi sedap. Tapi nak bagi gift, tak ada butang gift dekat komen dia, geng. Sayanglah WTT anda viral, suara awak sedap, menyanyi bagus, tapi awak tak ada income dalam TikTok. Sayang. Salam kenal semua. Ya, salam kenal Julie. Terima kasih sudi singgah. Boleh sahabat? Inilah saya nak memahamkan korang semua ni. You tahu tak, dalam WTT anda boleh dapat duit. Dalam WTT anda boleh dapat diamond, boleh dapat gift. Sahabat, anda boleh menjana USD, geng. Ini ramai orang tak faham. Ramai orang tak faham. Itulah sebab dia. Boleh Dan juga tentang ilmu asas TikTok. Tentang ilmu asas TikTok, betul. Iyalah, ini ramai orang tak faham. Buat video, mungkin video dia viral, tapi walaupun anda viral sampai berjuta-juta, walaupun anda viral sampai berjuta-juta, tapi income tak ada. Sayang tau. Ustaz, terima kasih selamat datang kepada Ustaz Hamidi lah pula. Waalaikumsalam. Sayang tau. Anda viral, video viral kat lebuh raya ni. Okey. Siapa tu? Anda punya video viral tapi tak ada income. Sayang. Nak tanya apa tu, Ustaz? Ustaz Hamidi lah pula awak ni. Sayang tau. Bawa menyanyi bagus tapi orang nak bagi gift tak boleh. Nak dengar cerita saya tak nak. Saya nak dengar cerita saya. Boleh tak? Boleh Sahabat-sahabat, inilah kita nak memahamkan, nak membantu pengguna-pengguna TikTok ni biar main TikTok tu dapatlah hasilnya. Akaun saya ni tak boleh login. Ustaz Darul tahniah kepada yang menang, tahniah. Ustaz sekarang dah boleh, bagus. Okey. So inilah awak boleh tanya, geng. Awak boleh tanya selain daripada Ustaz Hamidi, orang lain boleh tanya, geng. Okey, inilah kita nak bagi fahaman kepada awak-awak semua dalam TikTok ni. Mama, terima kasih adik. Dalam TikTok ni sebenarnya bukan sekadar awak buat VTT saja ataupun buat video saja ataupun anda buat live saja. Bukan sekadar bagi information kepada orang saja, geng. Mungkin anda nak, sebenarnya anda nak buat live ni nak bagi pencerahan saja, mungkin nak jadi ustaz, mungkin nak mengajar ilmu agama saja. Sebenarnya dalam live anda boleh dapat income, dalam VTT pun anda boleh dapat income. Waalaikumsalam. Sebab ini ni, sebab apa ramai orang tak faham? Ramai orang tak faham. Sebab okey, sahabat-sahabat. So, apa yang saya nak cerita, 3 income dalam ni, 3 income dalam TikTok ni, apa yang saya dapat, 3 income saya dah tulis ni. Anda boleh buat live dapat income, anda boleh buat video ataupun VTT dapat income. Sahabat, dan juga yang ketiga, kalau anda suka menjual, ataupun suka meniaga, nak buat bisnes, anda boleh buka TikTok Shop, geng. TikTok Shop. Okey. Boleh, geng? Boleh? Waalaikumsalam. Kepada yang baru masuk, selamat datang. Sambil-sambil tu, siapa belum lagi berkawan dengan saya, boleh kawan dengan saya. Siapa belum ambil love orange, ambil love orange. Boleh Ada pertanyaan boleh tanya. So bagaimana nak berjaya ni? Bagaimana nak dapat hasil ni? Bagaimana nak dapat hasil? Yang pertama, sahabat-sahabat dalam ni, sahabat-sahabat kena grow account anda dulu. Kena grow tau. Boleh kalau anda baru 1000, baru 50, macam mana buat VTT boleh dapat income? Ruqyah. Itulah awak nak dapat benda tu,
Kan saya cakap awak kena lalui dulu pasal pertama. Boleh tak Rukiah? Boleh tak? Pasal pertama ni alhamdulillah saya dah capai 10k. Ha, nampak tak? Ni nampak ni. Nampak tak? Mawar alhamdulillah saya dah capai 10k. Tahniah. Nampak tak? Inilah pasal pertama Mawar dah lepas. Maknanya Rukiah awak pun kena tiru macam Mawar ni biar capai 10,000. Tahniah. Tahniah kepada yang dapat 10,000. Tahniah kepada Mawar mencapai 10,000. So dah buka belum? Butang gift tu dah butang video gift tu dah buka belum Mawar? Dah buka ke belum? Tahniah Mawar. Awak dah buka ke belum? Kita bagi tepukan gemuruh kepada Mawar. Sebab apa? Tak jumpa cari. Itulah kena belajar. Tak jumpa cari. Okey, nak saya ajar tak ni? Okey, kepada Mawar, okey, kalau anda nak pergi nak buka butang gift, awak kena pastikan dulu akaun awak tu akaun bisnes ataupun akaun personal. Jawab soalan saya ni. Awak akaun bisnes ke awak akaun personal? Akaun bisnes ke personal, Mawar? Sebab apa? Kalau awak akaun bisnes tak jumpa. Memang butang gift tu button gift tu memang tak jumpa. Kalau awak akaun personal, anda ada butang gift tu. Saya nak ajar ni. Awak ni akaun personal ke akaun bisnes? Cepat komen Mawar. Cepat komen. Bisnes ke? Alamak. Bisnes betul ke? Betul ke awak punya akaun bisnes? Okey, macam mana nak tahu anda punya akaun tu akaun personal ke akaun bisnes? Sabar-sabar, kepada yang nak tahu anda akaun bisnes ataupun akaun personal, cara dia, okey, dengar betul-betul kepada Mawar ni, cara dia awak pergi keluar kejap lagi. Nanti habis live saya nanti awak pergi keluar. Boleh tak? So awak pergi keluar, awak pergi dekat anda punya garisan 3 dekat atas ni. Anda pergi garisan 3 dekat atas ni, tekan garisan 3 ni awak rekod ataupun awak tulis. Pergi dekat garisan 3. Saya tak faham bos. Alamak, Kamarudin pula mari. Dengarlah ni saya cerita Kamarudin. Ini kepada awak sesiapa nak tahu akaun awak tu akaun bisnes ataupun akaun personal, sabar-sabar pergi dekat profil awak. Okey, nampak garisan 3 dekat atas. So tekan dekat situ, awak pergi dekat setting and privacy kan. Awak pergi dekat setting and privacy. So awak tengok dekat bahagian atas sekali. Awak tengok dekat bahagian atas sekali tu dia ada account. So dekat account tu lah awak tekan select dekat account tu, awak akan jumpa dia. Awak boleh tukar password, awak boleh buat apa saja. Nanti awak boleh jumpa switch. Kalau awak akaun awak private, sahabat orang tak boleh nak follow. Betul. So nanti awak boleh tengok dekat akaun tu, awak tekan dekat situ dia akan terbuka. Awak boleh buat password lah macam-macam dekat situ. Anda boleh update lah apa-apa dekat situ. So anda pergi dekat, awak boleh nampak kalau anda akaun business, dia tulis switch ke personal account. Kalau anda akaun personal, switch to ke mana masa Melayu dia switch untuk ke akaun business. Kalau awak dah akaun personal, tak payahlah tukar. Kepada Mawar mungkin dia akaun business, awak pergi tukar dekat situ, select je. Tekan situ, select saja. Dia tak ada infect apa-apa kepada diamond awak, tak ada infect anda punya, dia tak ada infect. Okey, selepas awak tukar saja benda tu, boleh? Dah tukar saja benda tu, awak keluar sekejap, awak pergi dekat mana nak cari butang on gift, butang gift tu, awak pergi dekat sama juga, awak pergi dekat atas juga. Ataupun kalau awak nampak dekat profil awak tu ada TikTok Studio, awak tekan dekat TikTok Studio. Okey, kejap lagi saya cek.
awak tekan dekat TikTok Studio. So awak pergi tengok dekat bahagian monetization. Dia dekat TikTok Shop, TikTok Seller. Dia sekat tu. Dia ada video gift. Dekat video gift tu lah awak tekan dan on button saja. Boleh? Saya yakin awak dah lepas dah. 10,000 sampai personal account awak, personal bagus apa semua, insya-Allah anda lepas nanti. Jelas tak? Kepada Mawar boleh? Boleh Mawar? Boleh tak boleh? Pada yang baru masuk, selamat datang geng. Bantu saya copy link, share geng. Bantu saya copy link, share. Dan juga siapa yang belum berkawan dengan saya, boleh kawan dengan saya. Siapa belum ambil love orange saya geng. Okey. Settle untuk on button settle. Okey, jom kita, siapa yang nak berjaya dalam TikTok? Yang pertama, Rokiah tanya macam mana nak dapat. Yang pertama, awak kena lepas dulu pasal pertama. Siapa tak lepas lagi pasal pertama ni? Siapa dekat sini tak lepas lagi pasal pertama ni? Pasal pertama apa, Amri? Awak kena berkawan ataupun mendapat sahabat ataupun mendapat follower. Mendapat follower 10,000. Siapa dekat sini belum capai 10,000 geng? Abang Mak, terima kasih hadir. Siapa dekat sini belum capai 10,000? So, bagaimana nak capai tu? Terima kasih Abang Mak. Terima kasih Abang Mak sudi datang mengambil love orange. Terima kasih. Boleh tak? So, bagaimana nak capai 10,000 dengan cepat ni? Sebab dalam 7 orang ni, Mawar seorang je dapat 10,000. Macam Abang Mak pun dapat 10. Salam Ramadan, terima kasih. Macam Abang Mak ni pun dah dapat 10,000, 12,000. Tahniah Abang Mak. Mawar dah dapat 10,000. Yang lain ni, macam mana? Pasal pertama ni, macam mana nak capai dengan cepat ni? Siapa nak tahu? Siapa nak tahu? Hari ni kita cerita pasal pertama je dulu. Macam mana nak dapat 10,000 dengan cepat? Siapa nak tahu? Cuba komen geng. Cepat. Siapa nak tahu? Cuba komen. Saya nak tahu. Okey, Rokiah nak tahu. Okey. Cara yang pertama awak kena buat apa? Okey, Julia pun nak tahu. Kudek Syam saya pun Kudek Syam pun nak tahu. Tahniah kepada pemenang. Tahniah. Okey, kepada yang nak tahu, awak dengar betul-betul cakap saya. Ini pasal pertama. Kepada yang nak buat duit, yang nak dapat income dalam TikTok. Terima kasih Abang Mak. Anda nak dapat income dalam TikTok, yang pertama anda kena buat apa? Sahabat tahu anda kena buat apa? Untuk yang pertama awak kena terima kasih Abang Mak. Ya Allah banyaknya. Terima kasih. Ya Allah sampai jadi tetragister. Terima kasih banyaknya Abang Mak. Masya-Allah sahabat tahu Abang Mak geng. Siapa belum lagi bersahabat dengan Abang Mak, boleh bersahabat dengan Abang Mak geng. Ya Allah. Terima kasih Abang Mak. Banyaknya 50. Ya Allah, terima kasih Abang Mak. Siapa tak? Abang Mak geng. Abang Mak Ropi. Dia belanja 50 geng. Ya Allah, banyaknya. Okey, sesiapa yang nak dapat 10,000 dengan cepat, dengan betul-betul saya cakap dengan betul-betul saya cakap. Yang pertama, anda punya gambar kena perbetulkan. Sebab apa? Awak nak pergi berkawan dengan orang tahu. Anda nak pergi berkawan dengan orang, anda punya profil awak kena perbetulkan dulu. Boleh tak? Yang pertama, anda punya gambar macam Julie macam Julie, gambar dia okey. Terima kasih Mama. Ya Allah. Terima kasih, masya-Allah. Dia belanja kek. Terima kasih. Boleh buat buka puasa. Terima kasih. Sama Masya Allah, terima kasih. Okey sahabat-sahabat. So kepada yang nak grow dengan cepat ni, yang pertama anda kena buat apa? Gambar awak. Puasa lah Mama, tak boleh makan kek. Allah, terima kasih Mama. Masya Allah, terima kasih. Sahabat ni kepada Julie ni okey. Ni contoh yang baik ni. Ni contoh yang baik ni geng. Ni gambar dia. Ini awak kena tiru macam Julie ni. Julie, awak memang dah okey. Anda punya gambar, nama pun ya Allah. Ya Allah, dia 24,000 dah geng. Masya Allah. Julie dah 24,000. Tu dia cepat tu geng. Ni Julie ni dia dah 24. Ini gambar yang bagus Letak gambar. Kalau boleh bagi
Untuk berbuka. Terima kasih Mama. Terima kasih Abang Mak Terima kasih semua yang sudi singgah-singgah. Ni siapa tahu? Macam Julie, nama dia dah jelas, gambar pun dah okey, dan juga kepada orang baru dekat bio anda tu janganlah tulis bisnes dulu, geng. Awak janganlah tulis bisnes dulu. Sebab jangan tulis bisnes ni kepada orang baru. Maknanya orang yang baru ni macam mana? Orang yang bawah 10,000. Bawah 10,000 nak pergi ke pasar yang pertama tu, awak kena perbetulkan gambar dan nama awak tu. Kalau boleh, nama dengan username tu awak sama. Boleh tak? Boleh tak? Username dengan nama sama. Boleh tak? Boleh tak? Username dengan nama tu biar sama. Biar orang tak keliru. Boleh tak? Macam TV Amrino ni, awak nampak ni? Macam TV Amrino. Nama dia TV Amrino, username TV Amrino. Jelas. Saya join multiple video, tak boleh campur. Rukiah. Boleh tak Rukiah? Username awak dah okey dah. Username pun awak dah okey, nama pun dah okey. So, bagaimana nak cepat lagi ni Rukiah? Bagaimana nak cepat 10,000 ni? Kalau awak punya username bagus, nama dah okey, so bagaimana nak pergi cepat biar dapat 10,000 dengan cepat ni? Sebab okey, kepada Rukiah, awak kena tulis dekat mana? Dekat bio anda tu jangan tulis bisnes dulu. Boleh tak? Awak jangan tulis bisnes dulu, awak tulis saya nak 10,000 ataupun saya nak grow 10,000 dekat bio. Senang orang nak berkawan dengan awak, geng. Sebab itu 3 benda tu awak kena buat. Yang pertama, gambar awak tu kena jelas. Kalau bagi lelaki, letak yang paling handsome sekali. Bagi kepada yang perempuan, letak yang paling lawa sekali, paling cung sekali, geng. Boleh okey. So nama anda dengan username kena sama. Mau gelak. Sah gelak. Ya, macam sah tu. Tak nampak muka sah lah. Boleh tak? Nama kena jangan orang tengok orang nak berkawan dengan awak tak ada nama, tak ada gambar. Jangan macam tu. Jangan letak gambar bukit, jangan letak gambar perahu, jangan letak gambar. Kalau awak letak gambar perahu ataupun gambar-gambar pelik-pelik pokok ke bukit ke laut ke, memang lambat geru anda. Memang lambat. Orang nak berkawan dengan awak pun ragu-ragu, geng. Orang nak berkawan dengan awak pun ragu-ragu. Waalaikumsalam, Aida cantik. Terima kasih. Sebab boleh tak buat benda tu dulu? Gambar awak, nama. Lepas tu nama tu biar sama. Username dengan nama tu biar sama. Apa khabar semua? Khabar baik. Dan juga dekat bio tu kepada orang baru, maknanya 9,000 ke bawah, letak tulis dekat situ saya nak dapat 10,000 dekat bio anda. Sebab apa orang akan tengok bio? Orang akan tengok bio, orang ni nak 10,000, nak berkawan ni, ketak-ketak ni. So itulah awak pun mudah. Orang akan follow awak akan follow back awak. Dia macam tu. Dia akan jadi cepat orang nak berkawan dengan awak. Boleh? Jelas tak? Okey, seterusnya. Dekat mana Amri nak cari kawan ni? Dalam TikTok paling mudah, geng. Dalam TikTok ni paling mudah. Untuk ini saya cerita ni pasal ini kepada yang nak berjaya ni. Pasal pertama ni kena grow dulu. Ini saya cerita pagi petang ni saya akan cerita bagaimana nak grow dengan cepat. Setelah awak dah settle gambar, dah settle nama, sabar so seterusnya anda kena pergi mencari kawan, geng. Boleh tak? Ini kepada yang baru, awak nak cepat grow ni. Yang pertama, anda pergi berkawan dulu dengan orang. Pergi mencari kawan. Dalam TikTok ni mudah, geng. Cepat anda dapat. Sambil-sambil sahabat, bantu saya share-share, geng. Bantu saya share-share, copy link. Sahabat-sahabat, siapa yang belum ambil love orange, bantu saya ambil love orange, geng. Okey, seterusnya. So, dekat mana awak nak pergi mencari kawan? Dalam live, sahabat-sahabat, dalam live macam ni, sahabat-sahabat, dalam live macam ni anda boleh dapat 200 orang. Terima kasih Aida. Dalam live macam ni anda boleh dapat 200 orang, geng. Okey. Dekat luar sana dekat macam mana, geng?
luar sana contohnya awak pergi dekat WTT, WTT ataupun anda pergi dekat profil kawan-kawan. Ha. Iya, AI. Oh, AI boleh awak pergi dekat profil kawan-kawan, awak nampak tak dekat dia punya tu, so awak pergilah ambil, geng. Boleh tak? Dekat luar macam mana? Dekat WTT ataupun dekat kawan-kawan, awak pergi saja. Boleh tak? Boleh jelas tak? 200 dekat luar, 200 dekat live, anda boleh dapat satu hari. Pergi berkawan satu hari. Jelas tak? Boleh tak? Kepada Rukiah tadi, Mama Yu, terima kasih hadir. Kepada yang baru masuk, selamat datang, geng. Selamat datang, selamat menejar. Terima kasih Mama Yu mengambil love rate. Kepada yang belum lagi mencapai 10,000, jelas Aida cepat Aida. Mau dah dapat tau. Mau Aida dah berapa dah? 3,000 dah gerak Aida. Jelas tapi dah gerak 2,000. Siapa Mama Yu, waalaikumsalam, terima kasih. Siapa nak cepat satu hari anda pergi berkawan 400 orang, geng. Satu hari. Mari kita cuba kira, geng. Sabar mari kita cuba kira, satu hari anda boleh dapat 400, geng. Satu hari. Selalu ambil ya. Jangan selalu laju-laju lah. Lagi boleh laju-laju lah Aida. Jangan jadi macam Mawar tu berapa setahun baru boleh. Berapa tahun dah Mawar? Baru 10,000. Lama betul. Lama betul dia. Sepatutnya 10,000 ni 25 hari je, geng. Mari cuba kita kira, geng. Mari kita cuba kira. Satu sibuk melayan cucu. Iyalah, sambil-sambil layan cucu. Dah 400 hari ni. Dah 400 dah hari ni. Masuk nanti saya cerita. Iya lama. Awak jangan. Sepatutnya 25 hari. Mari kita kira tak ke mana Amri. Tak apalah. Ini kepada yang nak cepat capai fasa pertama saya cerita ni. Sebab apa? Lama kawan-kawan ni kesian tahu. Awak pergilah cepat-cepat buat. Benda cepat ada. Takkan nak tunggu lama sampai bertahun-tahun. Saya 2 bulan, geng, 10,000. Saya 2 bulan 10,000. Awak ni pelik lah. Pelik lah korang. So, benda cepat ada sah. Kenapa awak nak lama? Macam benda cepat ada, kenapa awak nak tunggu lama, geng? Biar lama asas selamat. Yelah, orang lain dah berdesung-desung dah. Melaju selamat okey je. Kesian diri sendiri ni. Mama Yu kenapa? Mama Yu tak apa. Mama Yu cepat. Siapa lagi belum ni? Mama Yu siapa belum lagi? Dah cuci yang lain. Tak, benda boleh buat cepat. Kenapa awak nak tunggu lama? Sabar-sabar Aida dah 6 bulan tak capai. Ya Allah, saya 2 bulan tahu. Awak dengar betul-betul. Saya cerita kisah saya ni. Awak dengar betul-betul Sabar bagaimana saya buat? Sebab Titi dah mendera mama. Tak mendera awak tu mama. Dengar betul-betul ni. Saya punya cara. Macam mana saya buat? Saya buat apa mama Dengar betul-betul ni. Yang pertama, mama dah okey, nama Mama Yu dah okey, gambar dah okey, Bayu Bayu pun dah okey, sahabat organik, sahabat TV Murah, sahabat Mama Yu kan. Awak kena tulis sikit lagi. Awak tulis saya nak capai dekat Bayu tu, Mama Yu, awak dekat Bayu tu awak kena tulis saya nak 10,000. Saya nak cari kawan 10,000. Awak kena tulis dekat situ. Boleh okey, tak ada yang sudi nak berkawan dengan Aida. Mana ada, Aida lambat. Awak dengar betul-betul. Macam mana saya buat ni? Macam mana saya buat 2 bulan 10,000? Macam mana saya buat, geng? So, awak dengarlah betul-betul ni. So, cara yang pertama, awak pergi satu hari yang pertama ni, dengar betul-betul. Oh, bahaya tu cikgu. Kenapa pula bahaya?
Tak ada, tak bahaya Mama Yu. Hari yang pertama anda masuk live ramai-ramai orang. Pergi masuk tempat live ramai-ramai. Siapa dekat live mana? Contohnya tempat ramai-ramai yang cari kawan tu. Yang cari kawan tu. Boleh? Ataupun awak pergi dekat cikgu-cikgu mengajar. Siapa cikgu mengajar? Lady Aima. Siapa lagi? Kak Roziah siapa? Kak Ros. Kak Ros tu ramai tahu. You tahu tak? Dia punya live saya masuk hari tu 500 view, geng. Ramai sangat. So kalau senang-senang awak nak dapat 200 satu hari tu senang, geng. Senang sangat. Awak pergi masuk tempat macam tu. Tempat yang cikgu mengajar macam ni. Dekat sini tak ramai ni, 7 orang je. Ya tahu, iya. Inilah saya buat dulu. Dulu saya masuk dekat AA, Boski, Aura Sifu. Saya masuk semua dulu. Habis dekat Aura Sifu, saya pergi dekat AA. Saya habis dekat AA, saya pergi dekat Boski. Saya pergi tempat-tempat ramai orang tu. Tempat ramai orang. Awak Kani, terima kasih. Mengambil love orange. So, saya pergi dekat sana. So, saya pergi. Awak mulalah dulu. Awak mulakan dulu. Ambil dulu 200 orang. Boleh tak? So, saya bagi contoh. Nak suruh orang follow back awak dengan cepat. Awak pergi ambil dia. Awak nak suruh dia orang follow back dengan cepat. Awak berkawan dengan orang. Dengar betul-betul Awak berkawan dengan orang. Awak tengok follower dia. Awak tengok gambar dia. Awak tengok nama dia. Awak tengok dekat bio dia. Lepas tu awak tengok follower dia berapa. Kalau follower, kadang yang follow kita tak, kalau yang private tu awak tendang jauh-jauh. Mama yang private tu awak tak payah berkawan dengan dia. Sebab apa? Dia nak private, dia nak persendirian. Tak payah kawan dengan dia. Boleh tak? Awak pergi cari tempat ramai-ramai tadi, gambar tak pakai dia. Tak payah ambil. Kan saya dah cakap tadi, awak tengok gambar dia, tengok nama dia, tengok bio dia. Lepas tu tengok dia punya follower. Awak tengok dia punya follower. Kalau follower dia tu 9,000 ke bawah, cepat-cepatlah awak berkawan dengan dia. Saya yakin kalau awak berkawan dengan orang yang 9,000 ke bawah, memang betul-betul orang dia nak pergi 10,000, dia cepat-cepat follow back awak tahu. Faham ke tak faham ni? Bahaya yang macam tak bahaya. Don't worry kalau Mama Yu. Tak, awak nak cepat. Ni kesian tahu kepada yang lambat ni. Saya buat macam tu, faham? Sangat faham. Ya, pergilah buat. Dah faham, pergilah buat, geng. Seliin, terima kasih. Faham ke tak faham? Awak berkawan dengan, jangan berkawan dengan orang 30,000. Orang yang 100,000, yang 400,000, jangan. Sebab apa? Dia orang tu memang dah establish. Memang dia orang tak nak berkawan dengan orang, geng. Dia dah capai target 400,000, dia akan follow back, dia akan unfollow. So awak berkawanlah dengan ikhlas. Penuhkan 10,000 elok-elok. Siapa tahu? Sulaiman, waalaikumsalam. Jelas ke tak jelas? Saya yakin kalau awak pergi berkawan dengan orang yang 5,000, dia akan follow back awak dengan cepat, geng. Tak sampai satu hari dia akan follow back. You cuba bayangkan, saya yakin kalau awak buat benda macam tu, insya-Allah dia satu hari 400 satu hari 400. Mari kita cuba kira. Mari kita cuba kira. Sabar-sabar. Satu hari 400. Hari yang kedua, kalau full ni 100% jadi ni, dia macam ni. Contohnya awak pergi ambil dah 200 dalam live, ataupun 400 satu hari awak buat. Esok kan awak pergi tengok. Geng. Esok kan awak pergi tengok siapa yang tak follow back, awak unfollow balik. Boleh? Biasa kalau awak pergi buat 400, 200 akan follow back, 200 dia tak nak unfollow. Dia tak nak follow back awak. Boleh So awak clear lah satu hari tu. Yang nak liga 10 tu pun nak bagi cukup, yang tetapi payah nak seperti tak. Awak tak apa, yang penting yang awak kan
Jangan tunggu, jangan awak nak cari awet orang yang supportive je. Jangan macam tu. Awak nak kejar 10,000 dulu, geng. Awak kejar dulu 10,000. Boleh tak? Titik tu, ya, betul AI. Jangan marahkan saya. Awak kejar dulu. Kalau awak nak cari yang supportive macam awak, 6 tahun baru. Apa cikgu nak cari? Tak. Awak kejar dulu follower awak. Boleh tak? Kejar 10,000. Setelah awak capai 10,000, barulah awak clear orang-orang yang tak nak yang tak supportive macam mana. Nanti kita belajar yang tu. Tapi hari ni saya nak suruh awak kejar 10,000 dengan cepat. Cuba kira. Satu hari 400. Hari yang kedua, cikgu. Iya. Tak apa, jangan pilih dulu kawan. Jangan pilih nak kawan dengan siapa, nak kawan dengan siapa. Jangan pilih dulu. Kan saya cakap tadi, gambar dia elok, nama dia okey. Gambar dia elok, nama dia okey, bio dia okey, dia bawah 10,000, maknanya 9,000 ke bawah. So, ambil dah dulu. Aduh, tak ada masalah. Kalau tak ada masalah, pergilah buat cepat. Janganlah sampai 6 bulan baru 10,000. Janganlah sampai setahun 10,000. Benda cepat ada, pergilah buat, geng. Bukan masalah. Kalau bukan masalah, so jangan mengeluh, geng. Pergi buat. Pergi buat. Orang lain boleh dapat sebulan 10,000 pun ada. Orang lain macam saya, kak tu kata tak masak. Boleh dapat So kita cuba kira. Awak tak percaya dengan saya punya matematik ni. Hari yang pertama 400. Ini kalau jadi 100%. Hari yang kedua, okey, 400 dia jadi berapa? 800, geng. Hari yang kedua, busy kerja, manja tak cari. Itulah masalah awak. Nak 10,000 tapi tak nak pergi buat kerja. Nak suruh orang mari je. Percayalah cikgu cakap. Iya. Awak nak suruh orang datang follow awak. Nak suruh orang datang berkawan dengan awak. Memang lambat. Mana ada. Semua orang tengok Mawar boleh, tapi dia bertahun. Bertahun. Tapi saya nak cerita benda cepat, geng. Mari kita cuba kira. Satu hari 400. Hari kedua 800. Hari yang ketiga 1,200. Hari yang keempat Hari yang keempat 1,600. Hari yang kelima awak dah ada 2,000. 5 hari 2,000, geng. 5 hari awak dah ada 2,000. Mama ni memang tak kerja 10,000, cikgu. Tak kerja, tak apalah. Tapi janganlah mengeluh. Serana, terima kasih mengambil love offering. Tapi janganlah mengeluh. Orang tak nak kawan dengan kita lah. Orang tak nak payah lah. Sabar, kalau awak tak nak kerja, tak apalah. Tapi ada orang ni nak dapat income. Nak dapat income tapi nak dapat video gift, tapi tak nak 10,000. Host cakap senanglah, kita yang menanggungnya. Mana ada. Tak. Nampak orang lain dapat video gift, tiba-tiba nak juga macam mana tanya pula macam mana nak dapat video gift. Dekat Malaysia ni kena 10,000, geng. Saya aja nak suruh capai 10,000 dengan cepat. Awak tak nak pergi buat. 5 hari 2,000. Kalau 10 hari berapa? 2,000 tambah 2,000 4,000, geng. Bawa tidur je telefon tu. Tak, sekejap je. Saya dulu kita tahu kisahnya. Kalau nak dapat iyalah, awak tahu saja orang lain dapat undur diri, sambung kerja. Thank you. Tak apa, terima kasih sah. Itulah sah kerja insya-Allah. Sabar. So orang lain boleh dapat. Sedapnya orang lain boleh dapat. Kita tengok saja.
Sedangkan benda tu senang saja. Cikgu nak tanya lah. Tanya apa? Nak tanya apa? Sila. Sila. Cepat Mama Yu. Aida, terima kasih tapping. Korang terima kasih sahabat-sahabat. Bantu saya share copy link, geng. Yang mana belum lagi berkawan dengan saya, boleh kawan dengan saya. Yang mana belum ambil love ring, makan tidur je kat telefon tu. Tak, saya tak ada makan tidur, Rukiah. Kalau yang WTT tu kau itu dapat apa ni? Di WTT tu kau itu dapat apa tu? Fullkan apa? Oh, full. Masalah Mama, awak tanya dia dapat full ke tak full ke. Sekarang ni TikTok tak ambil persen kan? Tak, dia ambil juga Mama. Tapi masalahnya you tanya, tapi you kenalah 10,000 dulu orang untuk orang lain je nak tahu dia ambil juga. Dia ambil juga. Dia sebab apa? Sebab kita contohnya kita bagi dengar betul-betul contohnya kita bagi 5 koin. Kita bagi 5. So diamond dia bertukar jadi kecil sikit. Dia jadi kecil. Dia jadi kecil sikit. Lepas tu dia jadi USD berapa? 0.02 USD. Kecil kan. Dia jadi kecil. Boleh faham tak? TikTok mana ada bagi penuh. Dia meniaga, geng. Dia meniaga. Jelas tak? Kak Ya, terima kasih. Kepada yang baru masuk sama datang. Oh, cikgu ni, Mama ni kerja bertanya bagi pihak kawan-kawan. Tak, masalahnya awak kejarlah 10,000. Kejarlah 10,000. Kejarlah 10,000. Orang lain dapat. Awak kalau boleh, saya nak bantu awak dapat juga. Boleh tak? Saya nak tengok semua ni orang-orang dalam TikTok ni dapat. Boleh? Semua orang dalam TikTok ni, lapang mata memandang ni semua dapat income. Itu matlamat saya, geng. Tak naklah tengok orang lain je dapat. Boleh? Boleh tak? Boleh kepada baik kerja. Buatlah. Macam mana? Kan saya dah cakap tadi, pergi masuk tempat live ramai-ramai orang. Dekat mana awak nak ambil, dengar betul-betul. Dekat mana awak nak ambil, masuk dalam live, awak nampak view dia orang tu. View tu kan awak tekan kepada view tu, dia akan keluar senarai nama tu. 99 nama. Awak tengoklah betul-betul. Ya je. Awak tengok betul-betul orang yang 10,000 ke atas, janganlah jadi kawan. Awak cari orang yang 9,000 ke bawah. Sebab apa saya suruh awak berkawan dengan orang yang 9,000 ke bawah? Kalau awak ambil dia akan cepat follow back awak, geng. Dia akan cepat follow back awak. Pergi buat, geng. Mama Yu, saya nak tengok. Bulan depan Mama Yu dah berapa dah? Siapa lagi belum ni dengan Mama Yu ni? Mama Yu dah berapa? 5,600. Saya nak tengok Mama Yu. Jahat. Ni kacau cakap. Tak jahat. Okey je. Saya nak tengok Mama Yu. Boleh Bulan depan ni habis puasa ni saya nak tengok awak dah 10,000 tau. Dalam bulan puasa ni awak pergi je nak tengok kena kahwin tau. Tak boleh lah macam tu. Boleh tak? Boleh? KB Yusof, selamat datang. Kepada yang baru masuk, selamat datang. Selamat datang, selamat menaja ke live Amrino. Siapa yang belum lagi ambil love ring, geng. Kepada yang belum berkawan lagi dengan saya, boleh kawan dengan saya, geng. Siapa yang sahabat-sahabat dalam ni boleh bantu saya. Bang, Waalaikumsalam. KB Yusof. So ini siapa yang nak berjaya, nak dapat income dalam TikTok? Kat mana you dah cakap je Mama Yu ni? Mana ada. Boleh tak Boleh? Salah Ramadan. Okey, Kak Gayah, terima kasih. Ada persoalan tak? Ada soalan?
Siapa-siapa nak berjaya dalam TikTok, awak kena menepuhi 4 pasal. Pasal pertama, awak kena 10,000 dalam TikTok. Pasal yang kedua, awak kena belajar ilmu-ilmu TikTok, asas-asas TikTok. Pasal yang ketiga, awak kena tahu macam mana nak dapat income dalam TikTok. Pasal yang keempat, anda buat kerja. Boleh tak? InsyaAllah, kalau terima kasih Mama Yu. InsyaAllah setelah anda tahu pasal-pasal tu, InsyaAllah awak akan menjana income dalam TikTok, geng. Awak akan boleh jadi orang berjaya dalam TikTok. Macam Boske, macam AA, macam Aima. Terima kasih Kak Mek. Macam siapa lagi? Macam Kak Ros. Ini orang-orang yang berjaya dalam TikTok, geng. InsyaAllah. Macam Cikgu Siti. Awak akan boleh berjaya macam mereka. Dia masih kekal lagi dalam TikTok, masih lagi menjana income dalam TikTok, geng. So inilah kita nak bantu awak, geng. Inilah nak bantu awak semua ni. 4 pasal ni. InsyaAllah kalau awak settle benda 4 pasal ni, apa asal TikTok? Apa asal TikTok tu, cikgu? Alamak. Awak grow dulu. Boleh tak Rokia? Awak grow dulu. Cerita pasal grow dulu. Asas TikTok tu banyak. Asas TikTok tu, yang penting pasal pertama ni awak kena lepas dulu. Pasal pertama awak kena kalau awak pergi lopak pasal yang kedua, pasal pertama tak settle lagi. Pasal kedua nanti banyak ilmu pasal kedua. Terima kasih Kabi Yusuf. So dia jadi masalah, geng. Settle dulu pasal pertama. Siapa yang belum capai 10,000, pergi buat, geng. Pergi fokus Rokia. Jangan senyum tersengih-sengih. Pergi buat. Saya nak tengok pada bulan ini, habis raya ni, dekat raya ni, saya nak tengok awak semua ni 10,000 dalam ni. Boleh tak? Boleh. Kepada yang baru masuk, selamat datang, geng. Kepada yang baru masuk, selamat datang. Selamat menejakan live Amrino. Siapa belum lagi berkawan dengan saya, boleh kawan dengan saya. Siapa belum ambil love orange, boleh bantu saya ambil love orange, geng. So ada pertanyaan tak pasal pertama ni? Macam mana nak grow dengan cepat? Saya dah ajar dah macam mana nak cepat ni, nak dapat kawan dengan cepat. Dia ada 2 cara. Cara yang pertama tadi, awak pergi berkawan dengan orang. Cara yang kedua, siapa nak tahu cara yang kedua? Yang pertama tadi saya dah cerita, awak pergi berkawan dengan orang. Dia ada 2. Pasal pertama dia ada 2, macam mana nak grow dengan cepat. Pasal yang pertama, awak pergi dulu berkawan dengan orang. Pasal yang kedua, orang datang mencari awak. Siapa nak tahu bagaimana orang tu datang mencari awak? Terima kasih kepada Icara Mak, geng. Ni macam Icara Mak, dia datang mencari kita. Ini dia. Siapa belum lagi nak kawan dengan dia, sila. Ni Icara Mak. Terima kasih. Dari mana? Terima kasih sudi mengambil love orange saya. Terima kasih. Dari mana Icara Mak? Pasal yang pertama saya ulangi sekali lagi, sebab Icara Mak datang. Pasal yang pertama macam mana? Icara Mak, Waalaikumsalam. Salam tengah hari. Ya, Icara Mak. Pasal yang pertama, terima kasih Mama Yu. Pasal yang pertama, bagaimana nak grow dengan cepat? Yang pertama, anda pergi berkawan dulu dengan orang. Dekat mana? Pergi cari orang dekat mana? Dekat live cikgu mengajar. Cikgu mengajar siapa? Contohnya Kak Ros, Aima, Lady Emma. Lagi siapa? AA. Lagi siapa? Aura Sifu. Lagi siapa? Boske. Tempat-tempat cikgu mengajar tu. Tempat-tempat yang cikgu mengajar tu, awak pergi cari kawan dekat situ, geng. Boleh tak? Boleh? Macam mana nak cari kawan dekat situ? Dekat komen-komen, dekat like, dekat view dia, dekat dia punya wishlist. Siapa tahu, So itulah, geng. Boleh tak, awak pergilah ambil, geng. So awak nak pilih kawan. Kepada yang nak cepat, awak nak pilih kawan, tengok gambar dia. Tengok gambar dia, tengok dia punya nama, dan tengok bio dia. Tengok follower dia berapa. Kalau follower dia tu 9,000 ke bawah, cepat-cepatlah berkawan dengan dia.
Saya jamin, saya yakin insya-Allah dia akan follow back awak dengan cepat, geng. Jelas tak? Jelas? Okey. Cara yang kedua, bagaimana nak suruh orang datang pergi follow awak? Jelas Cara yang kedua, bagaimana nak suruh orang tu datang follow awak? Macam tu. Macam mana? Macam mana nak suruh orang tu datang follow awak? Cara dia senang juga. Awak pergi juga masuk tempat ramai-ramai orang. Tempat ramai orang lain. Contohnya dekat Cikgu Siti ke, dekat tempat ramai orang, dekat yang 100 view ke atas tu. Pergi dekat sana. Pergi dekat sana, awak pergi dekat wishlist dia orang tu. Nampak tak wishlist? Awak nampak tak wishlist? Siapa nampak wishlist? Ini ni. Awak parking nama awak dekat sini, geng. Awak parking nama awak dekat sini. So, tempat yang lama, dia buat live lama. Boleh faham tak? Dia buat live lama. Boleh? Orang tu memang, host tu memang dia buat live lama. 3-4 jam dia buat live. Awak nampak saja dia buat live. Awak masuk saja dalam dia punya live. Awak parking cepat-cepat dekat sini. Boleh tak? Nampak dia letak apa? Dia letak wishlist apa? So, awak parking cepat dekat situ. Kalau letaklah yang paling besar, baru anda orang tak potong anda, geng. Baru orang tak potong anda, letak yang paling besar. Wishlist apa? Kalau dia letak TTU, awak letak TTU, geng. Dia macam tu. Yang orang tak boleh potong awak. So, awak boleh keluar lah. Tinggal, lepas tu awak boleh keluar. So, insyaAllah, live ramai-ramai dia masuk tu. Kalau 500, 600 orang masuk dekat situ, dia nampak anda, dia akan cepat-cepat pergi ambil anda, geng. So, inilah. Kalau awak pergi parking dekat wishlist, mana-mana host yang mengajar ilmu, ilmu-ilmu TikTok ataupun yang sedang mencari kawan tu, yang tangkap tu. Awak pergi parking dekat situ. Sahabat, awak akan dapat follower ramai. Percayalah cakap saya, satu hari awak letak, pagi-pagi awak letak, kalau boleh janganlah satu orang awak letak. Awak pergi 30 host satu hari. Awak pergi 30 host satu hari, awak pergi letak dekat wishlist. Ataupun dekat dia punya, kalau awak nak seminggu, awak letak dekat dia punya galeri tu. Boleh tak? Kepada tempat orang top-top tu awak letak. Tempat-tempat orang yang popular tu awak letak tempat galeri dia orang tu. Letak je. InsyaAllah mungkin 10 bunga ke apa. Galeri kan seminggu. Nanti orang pergi tengok galeri orang yang popular tadi, nama awak. Nanti orang petik nama awak, geng. Orang akan follow awak. Awak akan boleh menerima bukan 400, geng. Satu hari mungkin 2-3 ribu akan follow awak. So awak akan boleh nampak merah saja. Boleh faham tak? Merah. Itulah masa awak nak pilih kawan Mama Yu. Boleh faham tak, Mama Yu? Itu cara yang kedua, tapi awak kena mengeluarkan modal sikit. Boleh faham tak? Abang Khairul lama tak nampak. Azroy lama tak nampak dia. Jelas tak? Ini cara yang kedua. Ini yang saya buat juga dulu, geng. Masuk mana-mana live, saya nak duduk dekat situ. Saya kalau boleh, saya nak duduk dekat atas tu. Jelas Abang Kabi? Ya, faham. Itulah yang saya buat dulu. Ramai orang follow, geng. Sebab apa? Kalau awak asyik nak pergi cari kawan saja, ada orang datang tanya saya ni, Kak Gaya, ada orang datang tanya saya dekat sini. Saya dah 10,000 Amri, tapi tak boleh pergi 12,000, tak boleh pergi ke 20,000, tak boleh pergi ke 30,000. Macam mana Amri nak pergi ke macam mana nak pergi ke 20,000 biar ramai follower ni? Memang betul lah, kalau awak pergi mencari, awak akan sangkut dekat 10,000. Awak dah capai 10,000, memang awak tak boleh berkawan. Awak kena faham, setiap akaun hanya boleh follow orang 10,000 sahaja, geng. Tak boleh 11,000, tak boleh 12,000, tak boleh 10,000 satu, geng. Dia hanya 10,000 saja, geng. Faham tak? So, bagaimana suruh orang follow awak? Awak pergilah
masuk dalam live ramai-ramai, awak pergi tinggal nama dekat sini. Saya pun tak boleh dah tu. Ya Kak Mek, awak kena pergi menunjukkan diri Kak Mek. Pergi menunjukkan diri. 15,000 sangkut dah. Macam mana nak pergi duk? Awak kena pergi menunjukkan diri. Masuk tempat live ramai-ramai, awak pergi tembak ikan pau. Awak pergi bagi gift besar-besar dekat mana-mana live tu. Ramai. Barulah orang cepat follow awak, geng. Boleh faham tak ni? Itu cara yang kedua. InsyaAllah awak akan dapat ramai sangat orang follow awak nanti. Faham ke tak faham? Awak gelak-gelak ni, awak memang sangkut kejap lagi. Kalau awak asyik pergi cari kawan je, memang sangkut. Going viral tu, itu live ya. Cikgu, Mama minta diri ya, jodoh jumpa lagi. Terima kasih Mama Yu berkongsi rezeki. Terima kasih yang sudi-sudi. Semoga Mama Yu sukses. Saya nak tengok Mama Yu, awak datang dalam live sekali lagi, dalam live saya sekali lagi. Sebab apa? Saya dah bagi jalan dah. Bagaimana nak saya dah bagi jalan dah bagaimana anda nak dapat 10,000 dengan cepat. Saya nak tengok Mama Yu, awak datang sekali lagi dalam live saya ni, awak dah 10,000 Mama Yu. Boleh tak Mama Yu? Lepas raya ni awak masuk kat sini, awak dah 10,000. Boleh? InsyaAllah cikgu percaya. Sama-sama. Boleh? Okey, ada apa-apa pertanyaan geng? Anda nak berjaya dalam TikTok, geng. Anda nak berjaya dalam TikTok, awak kena ada 4 pasal. Awak nak jadi macam Cikgu Siti, nak jadi macam Bos K, awak nak jadi macam AA, awak nak jadi macam Aura Sifu, awak kena melalui 4 pasal ni, geng. Pasal pertama, awak Melayu, terima kasih. Pasal pertama, awak kena ada follower dulu. Kena ada follower dulu. Pasal yang kedua, awak kena ada ilmu asas TikTok. Boleh ilmu asas TikTok ni macam mana Amri? Sebagai contoh. Sebab apa? Ada orang menangis tau. Menangis dekat WTT. Menangis menangis. Sebab apa? Akaun 1 juta kena bank. Akaun 500,000 kena bank. Siap marah dekat TikTok lagi. TikTok tolong, TikTok marah tau. Dekat marah, dia marah pula dekat TikTok. Sebab apa? Sebab akaun dia ratus-ratus ribu kena bank, geng. Sebab apa? Sebab dia tak faham asas ilmu TikTok. Dia tak belajar, geng. Ini penting kepada awak. Awak dah geru akaun dah letih-letih, tiba-tiba akaun awak kena bank. Memang menangis, geng. Memang menangis. So, ini pentingnya asas TikTok, geng. Ini penting. Yang pertama, asas TikTok yang pertama, awak kena tahu awak kena tahu bila awak kena bank. Macam mana awak boleh kena bank, geng? Siapa nak tahu ni? Siapa nak tahu? Saya share sikit petang ni. Siapa nak tahu? Terima kasih korang. Terima kasih Miki. Siapa nak tahu? Macam mana saya kena bank? Macam mana awak orang tu 1 juta kena bank? Nak tahu? Kami nak tahu semua nak tahu. Okey, awak kena faham, geng. Awak kena faham dalam TikTok ni dia ada undang-undang TikTok, geng. Awak kena faham dulu dalam TikTok ni dia ada undang-undang TikTok. InsyaAllah kita dah berapa jam ni? Sekejap, saya share sikit lagi. Okey, kita ada lebih kurang 10 minit lagi. Okey, dengar betul-betul 10 minit ni saya share ni. Okey, awak kena tahu, awak kena ambil tahu Kak Gaya. Benda ni Miki hadir, terima kasih. Awak kena ambil tahu dalam TikTok ni dia ada undang-undang TikTok. TikTok ni dia tak kira awak ni media masa ke, TV3 ke. Sebab apa TV3 kena bank? 3.5 juta dia punya follower kena bank. Sebab apa? Dia langgar undang-undang TikTok, geng. Awak kena tahu undang-undang TikTok. Undang-undang TikTok, awak kena tahu sesiapa yang buat affiliate. Dengar betul-betul. Sesiapa yang buat affiliate, awak kena tahu awak kena tahu. Last. Sabar dik. Tunggu 5 minit lagi. Sabar. Adik pergi dulu. Sesiapa yang buat affiliate, buat video affiliate, buat live affiliate, awak kena tahu mata point. Kena faham teman-teman.
Sesiapa yang kena violation mata point tu, sesiapa yang dah sampai 24 mata point, dia akaun dia akan kena ban kan. Siapa cecah saja mata point tu, sesiapa yang buat affiliate siapa cecah saja mata point awak tu, mungkin kesalahan violation tu dari VTT anda, dari live anda buat affiliate. So mata point tu kalau awak cecah saja 24 mata, akaun awak akan permanent ban. Faham tak faham ni? Cikgu Amri lah tu. Tak. Saya tak pernah kena bank Rukia. So, boleh faham Boleh faham Itu affiliate. Okey. Kepada yang buat live dan buat konten. Buat live, buat konten, buat VTT, awak kena faham. Dia ada 3 benda. Awak kena faham. 3 benda. Kesalahan berat. Kesalahan ringan sikit. Lepas tu warning. Warning. Yang warning ni awak kena beratus warning tak apa geng. Aida. Beratus awak kena warning sampai beratus beribu warning. Jangan bimbang, akaun awak selamat. Okey. Yang kedua, kesalahan ringan sikit. Kesalahan ringan sikit macam mana? Contohnya awak dituduh oleh TikTok. Dia kata awak scam orang. Awak bercakap menipu orang. Contohnya macam saya kena 2 kali ni. Saya kena 2 kali TikTok tuduh saya scam orang dalam TikTok. So saya rela je lah biarlah dia nak tuduh pun, tapi jumpa dekat akhirat nanti. Siapa yang bagi saya warning siapa yang bagi, kalau AI saya maafkan, AI tu memang dia robot. Tapi kalau orang yang bagi saya menuduh saya scam, saya tipu dalam TikTok ni, saya tak reda. Kita jumpa di akhirat kelak ni. Ruqyah jangan suka. Nanti dekat akhirat nanti, orang yang reka-reka tuduh saya menipu scam orang dalam TikTok ni, InsyaAllah kita jumpa dekat akhirat nanti. 2 saya kena. Tapi saya reda sajalah. Tapi saya tak reda, kita jumpa dekat akhirat nanti. Sebab apa? Dia menuduh saya. Itu kesalahan ringan geng. Kesalahan ringan ini contohnya awak buat live tiba-tiba kena bagi 3 hari. Itu iyalah je. Ya. Boleh So dia bagi 3 hari. So awak tak boleh lebih 4 kali geng. Kali pertama kalau awak kena tu okey lagi. Maknanya dia bagi cuti 3 hari, okey lagi. Sekarang TikTok sudah berubah tau. Sebab apa? Sebab TikTok dah viral. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Gaya. TikTok ni dah viral, masuk TV, masuk parlimen, menteri pun bercakap tentang TikTok. Dia pergi bank TV3, dia pergi bank macam-macam media dia pergi bank. Sebab so hari ni TikTok dah update. Dia kata dulu memang saya pun tak tahu, tak ada indikator. Dulu memang tak ada indikator, berapa kali kena baru kena bank. Tapi sekarang ni dia, terima kasih Nik Adli betul tu. Tak boleh silap. Ya. Waalaikumsalam Nik Adli. Terima kasih sudah singgah. So TikTok dah tunjuk. Terima kasih Nik Adli terima kasih mengambil love orange saya. Terima kasih. So TikTok sudah tunjuk. Awak kena 1 kali. Kalau dia bagi warning, satu kali dia bagi warning, tak ada masalah. Awak kena yang kedua, awak boleh buat live lagi. Awak kena yang ketiga, awak kena saja yang ketiga, dia akan keluar dekat profil awak tu, dia akan keluar warning dekat bawah anda punya bio, dekat anda punya profil tu, gambar profil tu, dia akan keluar warning dekat situ. Itu kalau awak kena macam tu geng, jangan buat konten lagi. Jangan buat konten, jangan buat live, biar 90 hari ataupun biar 3 bulan, insyaAllah dia akan clear balik geng. Boleh faham tak? Itu kesalahan yang ringan sikit. Dia ada kesalahan berat geng. Dalam TikTok ni dia ada kesalahan berat. Kesalahan berat macam mana geng? Contohnya macam TV3 kena, macam utusan kena. Itu kesalahan berat. Awak walaupun anda punya akaun clear, memang bagus, good macam ni, tapi anda melakukan kesalahan sekali saja. Awak melakukan sekali saja, tapi memang berat. Berat macam mana Amri? Contohnya dia ada 3 benda awak kena tahu. Contohnya berkaitan dengan seks. Boleh faham Berkaitan dengan seks. Awak tak boleh melakukan seks dalam live anda.
ataupun dalam VTT anda, ataupun awak tunjuk orang lain melakukan benda tu, tak boleh, geng. Kalau kena, memang makan tak habis. Dia tiada maaf bagimu. Boleh faham tak? Itu boleh faham Yang pertama berkaitan dengan seksual. Boleh Yang kedua berkaitan dengan keganasan. Keganasan ni kalau awak tunjuk saja gambar ganas. Tunjuk faham Terima kasih Tok Ki. Awak tunjuk. Contohnya awak dapat video dari mungkin dari Palestin ke, awak dapat video daripada Syria ke, orang sedang berperang. Awak pergi upload dekat anda punya VTT, memang makan tak habis. TikTok sukses join now. Ya, terima kasih Itu tak boleh video keganasan tak boleh. Contohnya kalau awak ambil gambar, buat live, ambil live, buat live pukul isteri awak. Orang lelaki buat live pukul isteri, tak boleh tak boleh. Ataupun anda buat live pukul anak awak, memang tak boleh. Anda buat live pukul kucing ke, pukul binatang ke apa ke, lembu ke apa, awak pukul, memang tak boleh. Keganasan memang tak boleh, geng. Kalau kena makan tak habis. Jelas Okey, yang ketiga. Yang pertama tadi yang kedua keganasan, yang ketiga perkauman, geng. Perkauman apa? Mungkin agama. Tak boleh, geng. Agama tak boleh. Lagi kaum pun tak boleh. Kulit ke, mung gini ataupun maki hama orang ke. Awak buat VTT maki hama orang. Maki, petik nama sekian-sekian. Awak petik nama raja ke, Perdana Menteri ke, awak petik nama Mak Sabu ke, awak petik nama pemimpin mana-mana ke, tak boleh. Sahabat-sahabat kalau memang betul anda punya video tu jadi viral, memang betul, tapi tak boleh bertahan lama, tiba-tiba akaun tu akan hilang, geng. Perkauman kebencian tak boleh, geng. Boleh tak? 3 benda ni yang keras punya. Kalau awak kena, memang makan tak habis. Jelas tak? Ada persoalan? Jelas tak, geng? Kita ada 1 minit lagi. Jelas tak? Itu ilmu asas awak kena ambil tahu. Untuk berjaya dalam TikTok, awak kena ambil tahu benda-benda macam tu. Boleh? Ada soalan? Terima kasih korang yang sudi singgah-singgah. Jelas cikgu. Ada soalan? Okey, apa lagi? Yang warning jangan bimbang. Yang warning tu awak kena 1000 kali pun tak ada masalah. Yang warning tu awak kena 1000 kali pun tak ada masalah. Violation tu dia campur tau. Live dengan VTT anda, dia akan campur. Kalau awak kena 4 kali, hilang. Ini ramai orang tak faham. Itulah dia kena, dia ingat dah 3 hari tu dah settle. Violation berapa hari baru dia sama esok je nak masak ni. Okey. So kalau tak ada apa-apa lagi, so saya rasa setakat ini dulu saya punya live. Kalau ada apa-apa nak tanya, insya-Allah besok kita jumpa lagi, geng. Dalam live saya selama 1 jam. Insya-Allah korang. Terima kasih korang yang sudi singgah pada petang ini. Kita insya-Allah kita jumpa lagi. Insya-Allah. Terima kasih korang yang tapping 22,000. Terima kasih yang tahniah kepada yang dapat. Kita jumpa lagi, geng. Kita jumpa lagi. Terima kasih korang. Mana yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang saya tersasul, saya mohon maaf dan minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita jumpa lagi dalam kita punya konten 4 pasal untuk berjaya dalam TikTok. Tadi kita dah cerita tentang pasal pertama dan pasal kedua. Insya-Allah kita akan sambung lagi besok. Okey, bye-bye. Jumpa lagi. See you again. Thank you yang berkongsi rezeki.